Kak Odah nak pesan lah dekat hampa nah. Sayang-sayang Kak Odah semua, berhati-hati tau. Berhati-hati. Kot keliling kita ni kan cukup ramai kawan-kawan yang perangai sopan dengan nak haram lagi hang tau. Kak Odah nak cerita lah bagi kat hampa ni apa hak terjadi baru-baru ni. Tapi sebelum tu nak habang dulu ni, Kak Odah tengah dah buat ayam goreng tepung ni. Hampa panggil apa? Chicken popcorn. Menatang tu lah. Hari ni Kak Odah nak buat chicken mango. Nak buat rabu pelam dengan ayam. Sedap. Pasal apa? Pasal tak larat nak mengedarah daging dah. Tak larat dah. Alhamdulillah lah orang katakan rezeki lebih sikit tahun ni. Kak Odah buat korban tahun ni 7 tumpuk. Untuk Kak Odah, laki Kak Odah, Bang Ibrahim Mampu, anak Kak Odah dengan mak mentua haram jadah. Aku tu pun buat juga hang tau. Menantu bodoh kayu mana lah. Hak bulok mau buat bagi dekat mak mentua hak perangai sopan dengan haram lagu tu kan. Tapi aku buat juga. Aku buat juga COI dekat dia. Habuan dia orang kata kan. Kak Odah hang pula bukan jenis buta perut perangai macam dia. So dekat ayam hak kita perap tadi sayang, Kak Odah bubur serbuk cabai, lada hitam, bawang putih dan juga halia tu untuk perap ayam mentah kita ni. Lupa pula garam dengan ajinomoto sikit bagi berasa semua sedap elok lah orang kata. Lepas tu baru hampa main lempak masuk pi dalam talam lagu tu kan. Gue dengan tepung tu bagi dia belum yang elok tu. Lepas tu biar rejam dalam air tu bagi 2 kali lah orang kata nak celup tepung tu. Barulah rupa dia pun segak, rasa dia pun sedap kan. Ni tak ada lah buta-buta gue dalam tepung lagu tu saja. Dan untuk tepung dia tu kau dah pakai 2 cawan tepung beras, 1 cawan tepung jagung dan lebih kurang 2 camca teh apa ni kita punya menatang tu apa nama? Soda bikarbonat. Soda bikarbonat kepala otak hang, bikarbonat. Itulah kita pakai 2 camca teh nah. Jangan pituk sampai 3-4 botol pula. Lepas dah gue cantik bergelomiang dengan tepung tu barulah hampa pi goreng sayang. Sedap lah kita nak buat chicken mango sagi. Tak larat nak mengedarah daging dah cik oi. Lepas kau dah agih-agih dekat sekampung ni kan. Tu pun duk penuh peti air lagi hang tahu. Tak tahulah stok berapa hari boleh makan tu. So Kak Odah nak cerita ni kat hampa sebenarnya pasal kawan Kak Odah ni apa hak jadi kemarin ni. Kak Odah adalah sekok kawan Kak Odah ni nama Mak Cah. Kami panggil dia Mak Cah Rabit pasal mulut dia rabit. 3-4 hari lepas ni dia duk main cerita dekat Kak Odah ni kata berkelahi dengan anak dia. Telefon suruh balik main raya sini menantu tak mau. Berkelahi pompang-pompang duk main cerita dekat kita ni sampai tak mau cakap sama dah. Mai duk cerita kat kita, mai duk teriak tangis, mai duk buat gambar Hindustan kan. Sebagai kawan ni kita tengok kita pun naik sakit hati bahan berasa hangat habis pukul-pukul ni. Kak Odah kata lah kat dia kan heran apa cah takat anak hang muka lagu tu kan. Hang tu mak hang tahu dah. Hang tu selalu tunjuk kata hang heran sangat. Ingat depa boleh hidup senang ke buat kat mak pak lagu tu kan. Kita tu sudah tunjuk kata kita heran sangat. Tu sudah berkelahi nak berkelahi maki-maki hamun apa. Anak tu dah bodoh kayu buta perut kan takkan mak dia pun hang pun nak jadi buta perut buta kayu macam anak hang juga kan. Hampa tahu dah punya anak haram dia kata apa dekat aku. Hang Odah kalau anak orang ni cukup seronok kata no tak boleh dah kata dekat anak orang lagu tu aku beranak penat-penat mana boleh buat tak heran lagu tu. Kak Odah cekak pinggang aku kata oi nak haram cah oi padan lah mulut rabit. Mau kalau kata gamak mulut hang tu elok aku tak tahu jadi orang ke jadi binatang apa tak tahu. Cukup-cukup nak haram tak sat dia duk teriak tangis kata marah kata hang nu benci meluat nak sumpah apa babi semua keluar kat mulut hang tu hang tahu dah. Mai kita nasihat dia nak pulang pakai buah keras kat kita pula. Amboi-amboi ayam katik kolam nerang banyak cantik muka hang cukup-cukup nak haram. Hang melingkup balik buang lah meluat aku tengok muka tu sodok mai cerita kat aku mulut macam nak haram lagi mai duk cerita bila kita bagi nasihat ni kata kat kita balik haram jadah hawak tak lalu. Kawan mangkit tup jalan tak tengok muka apa dah salam apa pun dak keluar dengan ayam 12 tu. Mampu habis dia ajang sikit muka nak haram tujuh turun. So lepas hampa dah siap goreng ayam tadi kita nak gue lah rabu kita kan. So bahan utama kita hak color kuning tu kita punya buah pelam nah. Hampa parut dia bagi lawa bagi segak bagi halus elok. Lepas tu hampa lempak masuk pi dalam tu pula kita punya tomato, carrot dan ketumbak bunga kantan, cabai hidup, cabai Melaka, kita punya bawang besar dan juga kacang goreng mentah. Lepas hampa dah bubur semua menatang-natang tu masuk dalam bekas tu kita perah pula 5 kasturi perah sekali dengan kulit-kulit lempak masuk pi tinggal dalam tu tak payah dok risau. Tak ada siapa lagi mampu mengedarah kulit limau tu. Mak mentua aku raba pendek haram jadah tu aku tengok mengedarah elok aja kan. Dia pepak sopa dengan babi pepak getah lagi aku tengok. Bercakap dengan orang apa orang kata mulut tu tak ada lah berbau burik kering kan. Berbau lah sikit bau limau kasturi tu. So lepas habis hampa dah perah semua limau kita lempak pula masuk pi dalam tu kita punya kicap sotong. Tak payah berlambak-lambak. Kita tak mau dia masin pang nah. Kita tak mau kita bau sikit-sikit sudah tahu. Diikuti pula dengan sos Thai. Apa jenis bangsa keturunan jenama tak ada masalah apa. Hang guna je dia sedap sopa tu juga Mau kalau kata gamak pakai sos Thai kedai RM2 pun dia jadi sedap sopa tu juga Tengok tangan lah orang kata kan. Mau kalau kata gamak cerdik pandai masak tapi penyegian tak jadi juga. Last sekali baru kita lempak masuk pi dalam tu kita punya chicken popcorn kita tu kan. Ayam goreng tepung kita tadi tu. Hang gue pula bagi depos kata. Sedapnya. Abang Ibrahim mampu tak sah nak keluar pergi gunting rambut. Tak jadi keluar padahal rambut tu dah terajang telinga dah. Punya duk tunggu nak makan ni chicken mango kita ni. Sedap lah cik oi. Mana boleh tak sedap ke layak tangan Kak Odah hampa. Berasa cukup lengkap manis, pedas, masin, masam. Semua cukup lengkap. Tak ada pasal nak mengedarah dengan nasi dah. Ratah sajalah cik. Tosa duk makan dengan nasi rogi je. Meratah saja. Buat berlambak-lambak. Ratah saja. Biasa orang suka buat pakai pelam muda. Kak Odah suka pakai pelam ni. Pelam yang dah hampir nak ranum nak masak kan. Dia nak lembek dah tu. Dia dah kuning lagu tu sedap. Hampa terai lah kalau tak percaya cakap Kak Odah.
Abang Ibrahim hampa kalau makan ni tak boleh berhenti. Padahal temolok tu tak ada besar mana pun. Dia sumbat lagu mana pun aku tak tahu lah. Pasal apa? Pasal sedap lah sayang. Oi, tadi kau dah lupa nak abangkan hampa nak untuk ayam chicken popcorn ni. Kau dah pakai isi semua nak. Kau dah beli ayam bahagian dada semua. Kalau bubuh yang ada tulang-tulang tu tak seronok makan. Kita tengah ada pepek sedap nak telan tiba-tiba duk berasa bersergai lah. Bertulang lagi rupanya. Abang, rabu pelam siap dah bang. Oi, mai makan cepat.